Okey bang, untuk industri chainsaw 12 inci dah semakin mantap sekarang, yang mana kita tahu kita ada Steel Power, kita ada Ogawa, kita ada Hyundai, kita ada Haas. Okey, Haas ni bang, dia antara salah satu pesaing-pesaing 12 inci ni yang nak bersaing secara cepat. Okey, untuk model ni abang tengok bang dia punya perbandingan antara Steel Power, antara Haas, antara Hyundai, antara dengan Ogawa. Dia yang paling kecil bang. Okey, dengan berat dia cuma 3.2, siap rantai, siap dengan minyak dekat dalam ni. Abang tengok ni gambar berat dia. Okey, kalau untuk Steel Power pula belum rantai, belum minyak. Tu abang tengok tu, dia punya berat dekat atas tu. Okey, berat dia dekat 4 kilo tapi belum minyak, belum rantai. Yang ini baru 3.2. Memang ringan yang amat. Body dia sangat-sangat kecil. Abang tutup pakai telapak tangan pun dah boleh terlindung dia bang. Tutup pakai telapak tangan pun dah terlindung. Dari segi power, dia mempunyai sisi yang sama. Sisi yang mana? Sisi 25.4 cc. Okey, 25.4 cc, panjang sama 12 inci. Okey, panjang sama 12 inci. Cuma dia beza, dia terlalu ringan. Alright, dia terlalu ringan. Okey, kalau abang beli, abang akan dapat biasalah. Mana dia punya kotak? Nantilah saya review dia punya kotak. Okey, dapat sekali dengan toolkit, dapat sekali dengan dia punya cover rantai, dapat sekali dengan kotak. Alright. Kalau abang berminat nak dapatkan beg ni, abang komen lah dia. Kalau berminat nak dapatkan chainsaw model macam ni, abang komen dekat bawah. Chainsaw yang sangat-sangat cute ni kan, manalah tahu nak bawa masuk hutan ke. Tapi jangan bagi anak budak-budak pula, dia ingat jadi mainan pula. Dah macam mainan bang, macam mainan kecil, ringan. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.